ni kita nak jalan Lalaport. Okay, sekarang kita pergi cari parking dulu. Tu parking. Tu masuk ke tak masuk? Untuk pancing. Daddy tengah cari parking. Nak minta pancing. Nak minta pancing. Yeay, dah sampai. Naikut. Naikut. Nak ikut, okay, let's go. Let's go. Ada Super Garden, ada Sukiya. Ni our first time pergi Lalaport. Saja je nak pergi Lalaport ni sebab yelah, korang faham lah, Lalaport ni sebelum ni ada sejarah. That's why kita nak datang, nak tengok sendiri. Let's go. Mungkin nanti Daddy boleh cerita sikit apa yang ada dekat Lalaport ni, ataupun sejarah-sejarah yang pernah jadi dekat Lalaport ni sebelum ianya dibina, sebelum ianya menjadi Lalaport. Apakah dia ke, kan? Nanti kita tanya Daddy, okay? Let's go. Jalan-jalan tengok Lalaport. Aduh, layan je lah korang. Siapa yang tahu sejarah-sejarah yang biasa dengan dunia-dunia yang menakutkan ni, mungkin tahulah kot di sebalik Lalaport ni. Kenapa Daddy bawa kita orang pergi Lalaport, Daddy? Kita nak buat explore. Nak explore. Social experiment ke? Kayak explore Paranormal? paranormal. Kita makan dulu. Makan dulu. Dia makan pula. Okay, kita dah sampai tempat makan. So, kita pergi makan dulu, okay? Makan-makan. Isi perut dulu. Lepas tu baru kita buat paranormal. Masuk jom. Wow. Serving the best local traditional with our heart. Daddy, berani awak bawa kita orang makan dekat Lalaport, Daddy? Dibayar apa? Dibayar okey. Dibayar tak apa. Hai. Makan-makan. Biasalah kalau mak bapak dia orang ada job-job luar ke apa, anak-anak memang ikut sekali. Terima kasih Aira Haris. Peace. Happy birthday to you. Happy. Okay, makanan dah sampai. Makan dulu. Makan-makan. Tu dia, Daddy lapar betul. Paranormal tak paranormal. Makan tak makan. Sekarang kita kat mana? Kita kat mana? Yang tahu tak? Tandas kan? Tandas Lalaport ni kan? Dulu tempat gantung. Tak, ni betul, ni fact. Prank? Fact. Tempat gantung. So janganlah kencing kat sini. Elakkan kencing kat sini. Kencing kat mana? Kat rumah. Kencing rumah. Tempat gantung. Tempat gantung, tak yang serius. Gantung bantuan lah. Bukan bantuan apa? Boleh bantuan. Bantuan. Bukan tadi? Ini penjara ni. Ya, penjara. Penjara lama dia Tapi beroperasi. tak nampak macam penjara ni. Dah takkanlah nak nampak ada banduan tepi Saya tengok ni. seronok je, banyak je pan-pan. Baik rumah tak boleh tidur. Faham je lah. Tu tandas. Berani tak? Okey je lah. Mitos lah. Kaitos. Yang awak tahu tak, kan banyak kedai sedap sini kan, Soul Garden semua kan.
Sukiya semua ada kan. Tapi kenapa tak ada orang? Kenapa? Sebab hari ni weekdays. Jom. Ya, awak misi-misi anak awak nak terberak, nak terkencing macam mana? Awak yang buat Kat rumah. Rumah, berak kat rumah. Okay guys, kita dah nak balik. Tengok ni. Tengok depan ni. Ni sebenarnya bukan orang. Ni orang yang Orang Orang. Orang. Kau ni terlebih tengok cerita hantu lah. Beria lah kau ni. Nampak dah exit dah. Oh, dah exit dah Aduh. Alhamdulillah. Selamat dah.